Malaysia sedang goyah. Dan ramai yang tak sedar. But wait. Sebelum kita teruskan, sila subscribe supaya anda tak terlepas semua perkongsian penting saya. Tulis I subscribe di ruangan komen dan saya sendiri akan sambut anda ke dalam komuniti ini. Baik, jom kita mula. Bayangkan anda bangun pagi esok, buka berita dan tajuk utama berbunyi, ratusan ribu pekerja Indonesia telah meninggalkan ladang sawit Malaysia dalam masa 90 hari. Ladang-ladang terbiar. Buah sawit repot di pokok. Dan ekonomi Malaysia mula berdenyut dengan cara yang menyakitkan. Anda fikir ini fiksyen? Ini bukan cerita dongeng. Ini adalah bayangan yang sangat mungkin jadi kenyataan dan prosesnya sudah pun bermula. Malaysia adalah pengeluar minyak sawit kedua terbesar di dunia. Selepas Indonesia. Industri ini menyumbang lebih dari 100 bilion kepada ekonomi negara setiap tahun. Berjuta-juta rakyat Malaysia dari pekebun kecil di Johor hingga pekerja kilang di Selangor hidupnya berkait rapat dengan industri ini. Tapi ada satu kebenaran yang jarang kita bincangkan secara terbuka. 70 hingga 80% pekerja yang mengerakkan ladang-ladang sawit kita adalah warga Indonesia. Bukan 10%. Bukan 30%. 70 hingga 80%. Ini bukan angka yang saya reka. Ini adalah data rasmi daripada Lembaga Minyak Sawit Malaysia, MPUB, yang dikeluarkan dalam kajian mereka pada tahun 2022. Kita bukan sekadar bergantung pada pekerja Indonesia, kita hampir tidak boleh beroperasi tanpa mereka. Dan sekarang, Indonesia sedang berubah. Seorang lelaki bernama Prabowo Subianto kini memegang tampuk kuasa di Jakarta. Dan beliau tidak main-main. Tapi sebelum kita bercakap tentang Prabowo, biar saya ceritakan tentang seorang lelaki bernama Pak Long Hamdan. Pak Long Hamdan, 61 tahun, telah mengurus ladang sawit seluas 200 hektar di Sabah selama lebih 30 tahun. Sepanjang karier beliau tidak pernah risau tentang tenaga kerja. Setiap musim, pekerja-pekerja dari Kalimantan dan Jawa akan tiba, membawa semangat dan tenaga yang cukup untuk mengerakkan seluruh operasi. Tapi 3 tahun lalu, sesuatu mula berubah. Dulu saya telefon ejen, esok dah ada 20 orang. Sekarang, saya tunggu 3 bulan pun belum tentu dapat separuh, kata Pak Long kepada saya. Ladangnya yang pernah menghasilkan 800 tan buah sawit sebulan kini turun kepada 500 tan. Bukan sebab pokok sakit. Bukan sebab cuaca buruk. Tapi sebab tiada tangan yang cukup untuk menuai. Pak Long bukan seorang. Ini kisah ribuan pekebun di seluruh Malaysia. Jadi apa yang sebenarnya sedang berlaku? Laporan Felda dan MPUB yang dikeluarkan pada tahun 2024 mendedahkan sesuatu yang mengejutkan. Malaysia kini menghadapi kekurangan lebih dari 120,000 pekerja ladang sawit. 120,000 orang. Ini bukan jumlah kecil, ini hampir setara dengan seluruh populasi bandar Kuantan. Dan akibat kekurangan pekerja ini, buah sawit dibiar reput di atas pokok kerana tiada siapa nak menuai. Kerugian yang disebabkan oleh situasi ini dianggarkan mencecah 2.3 bilion setahun. 2.3 bilion yang hilang begitu sahaja bukan sebab bencana alam, bukan sebab perang, tapi sebab kita tidak ada cukup pekerja. Kenapa ini berlaku? Ada beberapa sebab. Dan setiap satu lebih mengejutkan dari yang sebelumnya. Sebab pertama, jurang gaji semakin mengecil. Bertahun-tahun, pekerja Indonesia sanggup datang ke Malaysia kerana gaji di sini jauh lebih tinggi dari apa yang mereka dapat di tanah air sendiri. Tapi dalam beberapa tahun kebelakangan, Indonesia telah menaikkan gaji minimum secara agresif. Jurang itu semakin kecil. Bila kira kos hidup, risiko perjalanan dan jauh dari keluarga, ramai yang memilih untuk kekal di Indonesia. Sebab kedua, cerita yang tersebar di media sosial.
Ini mungkin yang paling ramai tak jangka. Platform seperti TikTok dan Facebook dipenuhi dengan cerita-cerita pekerja migran Indonesia yang mengalami pengalaman buruk di Malaysia. Kontrak yang tidak ditunaikan, gaji yang ditahan, layanan yang tidak berperikemanusiaan. Sama ada cerita itu benar atau tidak, ia sudah tersebar luas dan ia membentuk persepsi. Kajian yang dijalankan oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa, ILO, pada tahun 2023 mendapati bahawa 67% pekerja migran Indonesia menyatakan mereka lebih suka bekerja dalam negara sendiri menjelang tahun 2026. 67%. Lebih dari 2/3. Dan sebab ketiga, dan inilah yang paling kritikal, adalah keputusan Prabowo. Prabowo Subianto bukan pemimpin yang suka duduk diam. Sejak mengambil alih jawatan Presiden Indonesia, beliau telah melancarkan apa yang dikenali sebagai program hilirisasi nasional, satu dasar besar-besaran untuk memastikan Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah sahaja, tapi memproses sendiri semua sumber asli mereka dan menjual produk siap dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Dan industri sawit adalah target utama. Fikir tentang ini sebentar. Selama ini, Indonesia mengekspor crude palm oil, minyak sawit mentah, kepada negara-negara lain termasuk Malaysia untuk diproses menjadi produk akhir. Sabun, margarin, biodiesel, kosmetik. Produk-produk ini dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi dari bahan mentah. Prabowo berkata, kenapa kita bagi orang lain buat duit dari bahan kita? Kajian daripada Council of Palm Oil Producing Countries, CPOPC, yang dikeluarkan pada tahun 2024 mendedahkan bahawa Indonesia kini merancang untuk mengurangkan ekspor CPO mentah sebanyak 60% menjelang tahun 2030. 60%. Dan sebagai gantinya, Indonesia akan melabur $12 Amerika bilion, lebih dari 56 bilion untuk membina kilang-kilang pemprosesan sawit baharu di dalam negara mereka sendiri. Ini bermakna dua perkara besar untuk Malaysia. Pertama, pekerja Indonesia semakin diperlukan di tanah air sendiri untuk menggerakkan industri yang sedang berkembang pesat ini. Mereka tidak perlu ke Malaysia lagi. Kedua, dan ini yang benar-benar pedih, Malaysia mungkin terpaksa membeli produk sawit yang telah diproses daripada Indonesia. Bahan yang asalnya datang dari kawasan yang berdekatan dengan Malaysia, diproses oleh tangan orang Indonesia, dijual semula kepada kita dengan harga yang lebih tinggi. Ironi yang paling pahit dalam sejarah industri ini. Korang dah rasa kekesannya dalam kehidupan harian? Pernahkah korang perasan harga minyak masak naik? Harga sabun, syampu dan produk-produk harian lain yang beransur-ansur meningkat? Mungkin korang fikir itu sebab inflasi biasa. Mungkin korang salahkan kerajaan. Mungkin korang salahkan pandemik COVID yang sudah lama berlalu. Tapi ada kemungkinan sebahagian dari tekanan harga itu berkait langsung dengan gangguan dalam rantaian bekalan sawit kita. Ini bukan teori. Ini adalah realiti yang sedang dirasai oleh rakyat biasa. Seorang wanita bernama Puan Rosita, 45 tahun, menjalankan kedai runcit kecil di Taiping, Perak. Dalam tempoh 2 tahun lepas, kos operasi kedainya naik hampir 30%. Harga produk berasaskan minyak sawit, dari minyak masak hingga kepada sabun pencuci, semuanya naik. Pelanggan saya tanya kenapa mahal. Saya pun tak tahu nak jawab apa. Saya cuma tahu kos saya naik, jadi harga pun terpaksa naik, kata Puan Rosita. Ini adalah kesan domino. Bila ladang sawit tak dapat beroperasi dengan penuh kapasiti, bekalan kurang. Bila bekalan kurang, harga naik. Bila harga naik, peniaga seperti Puan Rosita tersepit. Dan akhirnya pengguna seperti kita yang tanggung. Dan masa skim keadaan jadi lebih teruk. Sebab ini bukan sahaja masalah minyak masak. Industri sawit Malaysia adalah tulang belakang kepada pelbagai sektor lain yang mungkin tidak pernah kita sangkakan. Biodiesel, bahan api masa depan Malaysia, bergantung kepada minyak sawit.
program biodiesel B20 dan B30 yang kerajaan Malaysia sedang galakkan sebagai langkah hijau, semuanya memerlukan bekalan sawit yang konsisten dan mencukupi. Industri kosmetik dan penjagaan diri, shampoo, lotion, krem kebanyakannya menggunakan derivatif minyak sawit Malaysia. Bila bekalan terganggu, kos pengeluaran naik dan akhirnya sampai kepada poket kita. Industri hiliran sawit Malaysia yang secara keseluruhan menjana puluhan ribu pekerjaan semuanya terancam bila ladang-ladang tidak dapat beroperasi pada kapasiti penuh. Kajian yang dijalankan oleh Bank Dunia pada tahun 2023 mendapati bahawa nilai tambah industri hiliran Indonesia telah melonjak sebanyak 43% dalam tempoh 3 tahun hasil daripada dasar hilirisasi yang agresif. Indonesia sedang maju ke hadapan. Sementara kita masih cuba cari pekerja untuk menuai buah sawit. Apa yang berlaku selepas itu sangat mengejutkan. Kerajaan Malaysia tidak duduk diam. Tapi persoalannya, adakah langkah-langkah yang diambil cukup pantas dan cukup besar? Pada tahun 2024, kerajaan mengumumkan pakej bernilai 1.2 bilion untuk membantu pekebun kecil sawit, terutamanya mereka yang terjejas teruk oleh kekurangan pekerja. Wang ini digunakan untuk subsidi, latihan dan pembelian peralatan. Malaysia juga mula rundingan dengan negara-negara lain untuk mengambil pekerja sebagai pengganti. Bangladesh, Nepal, India. Bahkan ada perbincangan tentang Pakistan dan beberapa negara Afrika. Tapi ini bukan penyelesaian jangka panjang. Ini lebih kepada menampal luka sambil mencari ubat sebenar. Dan ubat sebenar itu, kata para pakar, adalah mekanisasi. Kajian yang dijalankan oleh Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI, pada tahun 2023 menunjukkan bahawa mekanisasi ladang boleh mengurangkan keperluan tenaga kerja manusia sebanyak 40%. Drone untuk semburan racun perosak. Robot untuk membantu proses menuai. Sistem sensor untuk memantau kesihatan pokok. Kenderaan autonomous untuk pengangkutan dalam ladang. Teknologi ini bukan lagi sains fiksyen. Ia sudah wujud. Dan ia sudah mula diuji di beberapa ladang felda di seluruh Malaysia. Tapi ada satu hakikat pahit, teknologi ini ambil masa. 5 tahun. 10 tahun. Untuk dilaksanakan secara menyeluruh di semua ladang Malaysia yang tersebar merentasi ribuan kilometer. Jadi apa yang jadi pada masa antara sekarang dan ketika teknologi itu siap? Itu soalan yang paling ramai takut nak tanya. Tapi ada tanda-tanda harapan yang mungkin ramai tak perasan. Ada satu pergerakan yang sedang berlaku secara senyap-senyap di Malaysia. Generasi muda, khususnya mereka yang dibesarkan di bandar, mula kembali ke kampung. Bukan kerana terpaksa, tapi kerana mereka nampak peluang. Ahmad Zulkifli, 28 tahun, adalah graduan Universiti Putra Malaysia dalam bidang pertanian pintar. Selepas tamat pengajian, ramai rakan sekelasnya pergi bekerja di syarikat multinasional di Kuala Lumpur. Tapi Ahmad membuat pilihan yang berbeza. Dia balik ke kampungnya di Pahang, membantu ayahnya yang pekebun kecil sawit, dan membawa bersamanya sesuatu yang ayahnya tidak pernah ada, pengetahuan tentang teknologi pertanian moden. Dalam tempoh 2 tahun, Ahmad telah membantu meningkatkan produktiviti ladang keluarganya sebanyak 35% menggunakan kombinasi sensor tanah, aplikasi pengurusan ladang, dan jadual tuai yang dioptimumkan menggunakan data. Tanpa perlu menambah pekerja. Orang selalu fikir pertanian itu kotor dan susah. Tapi bila kita guna teknologi betul, ia jadi lebih efisien dari kerja pejabat, kata Ahmad. Kisah Ahmad bukan unik. Ada ratusan anak muda seperti dia di seluruh Malaysia yang sedang mengubah cara industri ini beroperasi dari bawah ke atas. Dan pelabur mula nampak potensi ini. Pada tahun 2024 sahaja,
Syarikat-syarikat pemula dalam bidang teknologi pertanian Malaysia atau Agritech menerima pelaburan bernilai lebih dari 500 juta RM. Ini adalah rekod tertinggi dalam sejarah sektor ini di negara kita. Wang ini datang dari pelabur tempatan dan juga antarabangsa yang percaya bahawa Malaysia boleh melakukan transformasi ini. Kajian McKinsey yang dikeluarkan pada tahun 2024 menyokong pandangan ini. Pertanian berteknologi tinggi berpotensi meningkatkan produktiviti ladang sebanyak 55% jika dilaksanakan dengan betul. 55%. Bayangkan kalau kita dapat capai separuh dari angka itu pun, industri sawit Malaysia akan berada dalam kedudukan yang jauh lebih kukuh. Tapi kita perlu jujur dengan diri sendiri. Transformasi ini tidak akan berlaku dengan sendirinya. Dan ia tidak akan berlaku dalam masa yang singkat. Sementara Malaysia sedang bergerak untuk berubah, Indonesia tidak sedang menunggu. Prabowo dan pasukannya sedang bergerak dengan kelajuan yang mengagumkan. Mereka bukan sekadar bercakap tentang hilirisasi, mereka sedang melaksanakannya. Kilang-kilang baru sedang dibina. Pekerja Indonesia sedang dilatih untuk menguasai proses nilai tambah yang lebih tinggi. Dan secara beransur-ansur, Indonesia sedang mengukuhkan kedudukannya bukan sekadar sebagai pengeluar sawit terbesar dunia, tapi sebagai pemproses dan pengeluar produk sawit terbesar dunia. Ini adalah perubahan geopolitik ekonomi yang besar. Dan Malaysia berada tepat di tengah-tengah ribut ini. Jadi di manakah Malaysia sekarang? Dan ke mana kita akan pergi? Industri sawit Malaysia berdiri di persimpangan jalan. Di satu lorong kita teruskan cara lama, bergantung pada pekerja asing, berharap masalah ini akan selesai dengan sendirinya. Di lorong yang lain kita buat keputusan berani untuk berubah, melabur dalam teknologi, melatih generasi baru, dan mengubah cara kita berfikir tentang industri ini secara keseluruhan. Tidak ada jalan tengah yang mudah. Setiap keputusan ada kos. Setiap kelewatan ada harga. Dan harga itu tidak dibayar oleh syarikat besar sahaja. Ia dibayar oleh Pak Long Hamdan yang melihat ladangnya perlahan-lahan kehilangan produktiviti. Ia dibayar oleh Puan Rosita yang kos kedainya terus meningkat. Ia dibayar oleh rakyat biasa Malaysia yang pergi ke pasaraya dan tertanya-tanya kenapa harga barang terus naik. Ini bukan sekadar krisis industri. Ini adalah krisis yang menyentuh kehidupan setiap rakyat Malaysia. Jadi ini soalan yang saya nak tinggalkan untuk korang fikirkan hari ini. Siapa yang patut dipersalahkan atas situasi ini? Adakah Malaysia yang terlalu leka dan terlalu bergantung pada pekerja asing selama berpuluh tahun? Atau adakah Indonesia yang sedang membuat langkah strategik yang bijak untuk kepentingan rakyat mereka sendiri? Dan yang lebih penting, apa peranan kita sebagai rakyat biasa dalam memastikan industri ini bangkit semula? Kalau anda ada pandangan, sama ada anda setuju atau tidak setuju dengan apa yang saya kongsikan hari ini, saya mahu dengar daripada anda. Tulis pendapat anda di ruangan komen. Adakah anda rasa Malaysia boleh recover dari krisis ini dalam masa 10 tahun? Atau sudah terlambat? Tulis jawapan anda, Malaysia boleh kalau anda yakin kita mampu bangkit. Atau terlambat kalau anda rasa kita dah ketinggalan terlalu jauh. Saya akan baca setiap komen. Dan pada video akan datang, saya akan kongsikan pandangan-pandangan terbaik dari komuniti kita. Kerana masa depan industri sawit Malaysia dan dalam banyak cara, masa depan ekonomi kita bergantung pada perbualan seperti ini. Perbualan yang jujur. Perbualan yang berani. Perbualan yang kita semua perlu ada. Sampai jumpa di video seterusnya.